Hai you all. Hari ni Kak Elin rasa nak makan ondeh-ondeh lah. Tapi nak buat yang colourful sikit. Barulah cantik, menarik dan tertarik nak makan. Jomlah kita buat. Masukkan tepung pulut. Masukkan juga tepung gandum. Dan juga setengah sudu kecil garam. Masukkan air sedikit demi sedikit. Ulilah sampai jadi dough. Kalau tak cukup lagi air, tambah je. Uli lagi sampai jadi dough yang gebu. Dah siap dough tu, bagi pada 3. Buat bulat-bulat macam ni. Bulat kecil, bulat kecil, bulat kecil. Dah siap tu, boleh letak pewarna. Ulilah dough tu dengan pewarna sampai sebati. Kak Elin pilih warna biru, kuning dan hijau. Ikut warna kegemaran masing-masing. Dah siap uli jadi macam ni. Marilah kita bulat-bulatkan dia. Lepas tu bolehlah masukkan nisek ataupun gula melaka yang telah kita potong kecil-kecil. Gula melaka tu boleh letak ikut selera masing-masing. Nak semanis kurma atau semanis Kak Elin. Ulang langkah sama untuk semua dough yang berwarna tu. Lepas tu bolehlah kita masak buah melaka kita. Okey, kita letakkan daun pandan dalam air yang akan direbus tu. Masukkan semua adunan yang kita bulat-bulatkan tadi dalam air. Tunggu sampai mendidih dan timbul. Bolehlah kita angkat. Dah timbul semua, dah angkat. Bolehlah kita godek-godek dalam kelapa parut yang dicampur sedikit garam dan telah dikukus sebelumnya. Godek semua biar tersalut cantik, menarik dan tertarik. Dah semua ondeh-ondeh kita tersalut cantik, bolehlah susun dalam pinggan. Boleh buat minum petang ni. Mesti semua teruja kan tengok warna-warnanya tu. Jangan lupa cuba tau you all. Hai you all. Hari ni Kak Elin nak buat kuih kegemaran ramai. Kuih Puteri Ayu. Ramai yang suka kuih Puteri Ayu ni. Kuih yang berwarna hijau, yang lemak manis dan kaya rasa pandan. Jomlah kita buat. Nak buat adunannya, masukkan telur, 1 sudu makan overload dan juga 1 cawan gula kastor. Kita pukul sampai adunan menjadi putih dan nampak fluffy. Masukkan pula esen vanila, jus pandan dan sedikit pewarna hijau. Masukkan santan dan putar sekejap. Kemudian masukkan tepung gandum dan baking powder yang telah diayak. Putar dengan kelajuan rendah. Nak sepatikan adunan atau boleh saja dikaut-kaut balik. Nak elak apam menjadi keras. Adunan dah siap, kita oleskan acuan dengan sedikit minyak supaya apam tak melekat nanti. Dah siap oles, bolehlah masukkan kelapa yang dicampur dengan garam dan tepung ubi. Nak bagi kelapa tu betul-betul melekat dekat acuan, boleh buat macam dalam video ni. Bolehlah kita masukkan adunan yang kita buat tadi. Letak dalam semua acuan yang dah kita letak kelapa parut tadi. Letak penuh-penuh bagi cantik macam ni. Baru boleh kita kukus. Kalau nak kukus, Kak Elin suka letak daun pandan supaya air kukusan tu wangi. Sekarang bolehlah kita kukus Puteri Ayu kita. Kukus dalam 15 ke 20 minit atau bila Puteri Ayu kita betul-betul dah masak. Dah nampak gebu cantik macam tu. Dah masaklah tu Puteri Ayu kita. Jomlah kita hidangkan dia. Buat hidangan minum petang, ada pula kopi panas. Memang sedap. Hai you all. Siapa kat sini yang suka makan lepat? Hari ni Kak Elin nak buat lepat labu. Sesuai sangatlah kalau nak buat untuk minum petang ataupun untuk sarapan esok pagi. Jomlah kita buat. Bahan utamanya mestilah ada labu. Potong kecil-kecil, rebus selama 25 minit. Labu pun dah masak, boleh toskan sekejap dan boleh lenyek-lenyekkan dia sampailah hancur. Masukkan pula garam dan juga gula pasir masa labu masih lagi panas. Kacau-kacau rata dan sejukkan sebentar. Adunan dah sejuk tu, masukkan pula tepung gandum dan tepung ubi. Kacau rata lagi. Kacau-kacau sampai semua bahan sebati. Kalau rasa keras tak cukup air, boleh tambah air sikit demi sedikit. Sampai rupa adunan jadi macam ni. Dah bolehlah kita bungkus dia. Bungkus dalam daun pisang yang telah dilayur. Jangan lupa letakkan juga kelapa parut yang telah dicampur dengan garam. Dah siap, bolehlah kita bungkus. Bungkus semua adunan yang kita buat tadi cantik-cantik ikut kreativiti masing-masing.
Kak Elin pun hiduplah pandai berbenah tapi boleh le. Dah kukus semua, marilah kita kukus. Macam biasa, Kak Elin memang suka letak daun pandan dalam air kukusan supaya wangi. Susun lepat-lepat kita yang telah dibungkus tadi. Kukus lebih kurang 25 minit atau agak-agak bila lepat kita dah masak. Tu dia, lepat kita pun dah masak. Bolehlah angkat. Hidang dengan kopi panas. Sedap sangat. Puas hati bila buat sendiri. Dapat makan panas-panas, rasa lemak manis labu tu memang terbaik. Kalau ada lebih, boleh bagi jiran sekali. Mudah je kan nak buat? Hi you all. Hari ni Kak Elin nak buat kuih lopes lah. Tapi kita buat cara mudah. Senang orang nak ikut. So anda semua kat rumah pun boleh buat untuk minum petang. Jom kita buat. Mula-mula kita buat pulutnya dulu. Beras pulut ni kita dah bersihkan siap-siap dan masukkan dalam bekas yang hendak dikukus. Masukkan air daun pandan dan juga santan pekat. Lepas tu masuklah sedikit pewarna hijau. Nak bagi colour dia naik sikit kan. Kacau-kacau bagi sebati. Kalau resepi orang lama dia letak abucang. So ini yang untuk senang dan mudah, kita tak payah masukkan abucang. Kita kukuslah selama 25 hingga 30 minit. Sambil tunggu pulut kita masak, bolehlah kita buat air gula dia. Ni Kak Elin guna 2 ketul gula Melaka yang kecil tu. Nak bagi gula Melaka tu mudah larut, Kak Elin potong kecil-kecil sikit. Okey, dah siap gula Melaka kita. Pulut pun dah siap dikukus. Kita gembur-gemburkanlah dulu, bagi cantik, bagi sekata semua. Kalau ikut resepi tradisional, dia akan balut dalam daun pisang dan potong dengan benang. Ni Kak Elin guna bekas tupperware kecil ni, oles dengan minyak. Boleh letak banyak mana yang anda nak. Lepas tu tekap dengan lagi satu bekas. Bentuk jadi bulat macam ni. Lebih mudah kan? Buat semua sampai habis pulut yang kita kukus tadi. Dah habis pulut letak dalam bekas, bolehlah salut dengan kelapa parut yang dicampur garam dan telah dikukus selama 5 minit. Bedakkan cantik-cantik kuih lopes kita dengan kelapa parut tadi. Lagilah sedap. Dah bersalut cantik, baru sedap makan dengan air gula tu kan nanti. Habiskan semua pulut yang kita dah kukus tadi. Bolehlah kongsi dengan jiran-jiran juga. Okey, dah siap. Marilah kita hidangkan untuk minum petang ni. Untuk sukatan tadi, dapatlah 10 ke 15 kuih lopes. Makan panas-panas memang sedap. Muaz, petang ni akak nak buat pulut berinti kelapa manis. Pernah makan tak? Tak pernah makan. Pulut saya makan masih biasa je, Kak. Macam mana nak buat dia ni? Kita kena buat inti dia dulu. Oh, dari inti pulut ni? Inti dia kelapa. Tapi kita buat manis-manis. Oh, manis-manis. Inilah dia punya manis dia ni. Inilah manisannya. Kita kenalah masak dia punya air gula dulu. Oh, kelapa ni terus masuk macam tu je Guna kelapa putih baru lagi sedap. Masuk terus. Kalau rasa kurang manis, kau tambah lagi gula Melaka. Wah, bertambah-tambah manis Nama pun pulut manis Betul. Kalau nak bagi dia tak pecah dia punya tu kan, letak tepung random sikit. So lagilah macam berketul cantik lah kita. Cakap dia melekat elok. Betul. So kita masaklah pulut pula. Wow, pulut jadi nak kena masak berapa lama, Kak? Kita kena kukus. Orang kata kukus lagi sedap lah. Memang lah. Ada orang tak nak kan. Tapi yang ni lagi kukus lagi sedap. Masak dengan santan semua. Letak minyak sikit. Lepas tu kukus 30 minit. Lepas kita dah kukus 30 minit ni, Kak, kita nak buat apa, Kak, sementara tunggu 30 minit ni? Okey. Kita dah kukus kan. Lepas tu kita buka dulu. Kita gembur-gemburkan pulut tu. Barulah gebu dan gemburkan bagi gebu. Susah nak menyebutnya. Itulah susah tersasul sampai. Ini bekas kecil-kecil ni. Guna acuan lompang. Kita bubur dalam tu. Ada orang letak dalam daun pisang. Ya, betul. Tapi ni nak mudahkan. Cepat dan senang. Nanti akak letak pulut tu. Lepas tu bila nak jadi dia bentuk bulat tu, akak teleput di atas tapak tangan. Tapak tangan. Tapi buat macam ni lah. So lepas tu dah siap. Bolehlah kita hidang. Tak melekat dekat tangan? Tak melekat sebab letak minyak tadi. Wow, sedapnya. Sedap weh. Muaz, kuih apa warna hijau menggerutu tapi sedap. Weh, banyak kuih macam tu. Susah, Kak. Apa Kak nak buat ni? Kita buat kuih ketayap. Oh, ketayap. Ketayap is my favorite. Sedap kan? Sedap. Ada inti kelapa manis tu. Memang layan, Kak. Macam mana nak buat dia, Kak? Okey, kita buat dulu inti kelapa manis dia. Dulu kita pernah buat inti kelapa manis ni. Kuih pulut inti
inti kelapa manis. Yes. betul, Sama saya ingat je tu. dia punya step-stepnya. Okey. Kalau buat lebih bolehlah simpan untuk buat kuih ketayap sekali. Maksudnya 2 in 1 lah ni. Betul. Dah siap inti kita, ketepikan dulu. Ni kisah apa kak? Okey, dah siap. Kita buat pula untuk adunan kulit kuih ketayap. Kisah daun pandan. Barulah lagi otentik orang kata. Ada warna tiruan lah. Masuk juga. Masuk supaya juga, lebih berseri. berseri. Okey. Baik. Okey. Dah ada tadi, kita dah buat air daun pandan tu. Kita masukkanlah tepung untuk buat adunan kuih ketayap. Masukkanlah tepung, masuk minyak supaya dia tak melekat nanti kita buat. Masuk juga air, kacau sebati. Jangan lupa air daun pandan kita tadi. Itu kena tambah sekali lah kak kan? Barulah hijau. Tapi nak tambah seri tadi kan? Ni lah dia. Penambah seri kita jangan lupa berwarna. Pewarna ni make sure yang selamat lah kak Ya, yang selamat. Ini selamat. Confirm selamat. Kak ni kena ayak dulu lah kak? Bukan ayak, tapis. Tapis. Sorry kita tapis. Teksturnya macam tu. Gunalah non-stick. Bolehlah masak. Lepehkan dia atas kuali. Gitu. Api kena slow ke? Api kena slow je. Slow saja. Slow, paling slow lah. Paling slow. Yang ni memang tricky. Memang menguji kesabaran lah. Betul. Kalau api kuat sikit hangit kan? Begitulah kan. Patut. Ni. Balut-balut. Macam ni. Ini saya suka buat. Ini saya pandai buat. Pandai kau boleh try lah nanti kat rumah. Dah siap kita punya kuih ketayap. Sedap puas hati kak makan macam ni. Betul. Makan petang-petang ada pula teh tarik ataupun kopi tarik. Kopi tarik. Ingat makan, ingat rasa. Muas hari tu akak makan kuih dangai. Lepas tu teringin pula nak makan. Nak buatlah hari ni. Bukan nak buat kuih ni kena bakar ke kak? Apa yang kau cuba sampaikan? Tak, hari ni kita buat kukus punya version. Kukus pun boleh lah. Boleh. Cuma rasa dia lain lah. Kalau yang bakar tu dia ada garing-garing sikit. Ada rasa bakar-bakar sikit. Ada rasa terbakar-terbakar smoky orang kata kan. Kak macam ni buat dia. Dalam apa ni? Loyang apam Bukan. Tu? Apa orang panggil ni? Kuih lompang. Acuan kuih lompang. Okey. Tadi kita satukan bahan kelapa parut dengan tepung pulut. Lepas tu letaklah juga gula garam sikit. Satu-satukan bagi sebati, boleh masukkan dalam acuan lompang. Acuan lompang tu tak payah letak minyak. Tak payah letak minyak. Dia tak melekat ke? Betul, dia tak melekat. Lepas tu dah masukkan, lubangkan sikit. Lepas tu letaklah gula Melaka. Kalau nak manis, lebihkanlah sikit. Kalau tak nak, suka hati. Kurangkanlah manis dalam makanan. Dan lebihkan senyuman. Betul. Kak, macam mana tekstur dia? Dia akan jadi macam kenyal-kenyal ke? Dia kenyal-kenyal. Dia lembut sikit lah. Nak kukus ni pun tak lama. 10 ke 15 minit dah siap. Bagi gula Melaka tu cair, siaplah kita punya kuih dangai kukus. Sedap ni kak. Makan petang-petang ni mesti layan ni. Panas-panas bila gula tu cair. Sedap. Ingat makan, ingat rasa.